Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tentang pencemaran air dan kaitannya dengan SDG 6. Bagaimanakah pencemaran air berlaku? Pencemaran air berlaku apabila bahan berbahaya seperti sampah, minyak dan sisa kimia dibuang ke dalam sungai, tasik atau laut. Keadaan ini menyebabkan air menjadi kotor dan tidak selamat untuk digunakan. Contohnya di Malaysia pernah berlaku pencemaran teruk di Sungai Kim Kim akibat pembuangan sisa toksik secara haram. Peristiwa ini telah menyebabkan ramai pelajar dan penduduk mengalami masalah kesihatan. Antara punca pencemaran air ialah sikap manusia yang tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh, pembuangan sisa industri di dalam sungai dan laut dan penggunaan racun serangga dalam pertanian yang terlalu banyak. Pencemaran air boleh menyebabkan hidupan akuatik mati dan ekosistem rosak. Selain itu, manusia boleh mendapat penyakit seperti ciri birik dan keracunan jika menggunakan air yang tercemar. SDG 6 diperkenalkan oleh Persetubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk memastikan semua orang mendapat akses kepada air bersih dan sanitasi menjelang tahun 2030. Kita boleh membantu dengan membuang sampah ke dalam tong sampah, mengurangkan penggunaan plastik dan menyertai aktiviti gotong royong. Kesimpulannya, air bersih ialah tanggungjawab kita bersama. Oleh itu, marilah kita menjaga alam sekitar demi generasi yang akan datang.